Kadang-kadang doktrin ni, saya pun kadang nak sebut bab doktrin ni. Main parti ni saya tengok di Malaysia, tempat lain saya tak tahulah. Di Malaysia ni, perkataan lawang ulama. Ini tak boleh. Kita doktrin aja begitu. Lawang ulama lalu buat tuduhan. Kita menuduh. Kalau lawang ulama cerita betul tak apa. Cerita lawang ulama, doktrin lawang ulama tak boleh haram dengan ulasan yang betul. Itu tak apa. Dengan ulasan yang betul tak apa. Tapi kadang-kadang berlaku dengan ulasan yang tak betul. Ulasan untuk menyelamatkan diri, untuk mengangkat puak, untuk asabiyah parti. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Doktrin ini tak boleh. Lawang ulama dengan maksud salah. Kerana Sayyidina Ali pernah kata, kalimatu haqqin yuradu biha batil. Pernah berlaku di zaman Sayyidina Ali. Di zaman Sayyidina Ali, hak lawang kerajaan di zaman Sayyidina Ali menggunakan Quran dan hadis. Inil hukmu illa lillah, dia kata. Tidak ada hukum malaikat hukum Allah. Betul. Tetapi diletakkan di tempat yang salah. Dengan tujuan yang salah, yuradu bihi batil. Memberi makna dengan tujuan batil. Batil. Salah maknanya. Ini tak boleh. Kalau kita nak kata lawang ulama haram, tak boleh. Tapi apa maksud yang sebenar? Maksudnya kena setuju semua dengan ulama. Tidak boleh berbeza dengan ulama. Salah ulama tidak boleh ditegur. Lawang ulama dalam bab yang salah munkar tak boleh. Ini salah. Itu makna salah. Ulasan yang salah, tafsiran yang salah. Lawang ulama dalam perkara yang betul. Dia betul. Kita salah, kita lawang. Ini tak boleh. Kena hormat. Caci maki ulama. Ini tak boleh. Tapi kita dalam masa yang sama menyatakan bahawa maki hamu orang biasa, orang awam pun tak boleh. Dan ulama juga tak boleh maki orang lain. Kata syaitan ke, kata lembu ke, kata ular ke, kata huduh-huduh, kata munafik ke, duduk kata ke orang bawah misalnya. Tak boleh juga. Ulama kata ke kerajaan huduh-huduh, tak boleh. Kerajaan kata ke ulama huduh-huduh, tak boleh. Rakyat kata huduh kepada ulama, tak boleh. Ulama kata huduh kepada rakyat, tak boleh. Ada perkara sama di hadapan Allah maknanya. Jadi ini kita kena faham. Jadi jangan kita buat senjata agama untuk menolak pandangan orang lain, menolak parti orang lain, bermusuh dengan parti orang lain, menggunakan doktrin lawang ulama. Jadi kalau ulama buat salah pun, ulama kata huduh pun, ulama main maki pun, ulama main gelar, main neraka, main takfir, main hulu, kita tak lawan juga. Ini bahaya. Ini dia panggil sebagaimana Imam Sayyidina Ali kata, kalimatu haqqin, perkataan yang benar, haqq, yuradu biha batil, memberi makna yang batil, yang salah. Jadi sebab itu maknanya kita tak embuh. Dalam berapa bab ni, kita mesti berlapang dada. Salah ke semua, haram ke semua, betul kepada semua maknanya. Jadi kita tidak mahu tiba-tiba dia maki orang, tak baca dalil. Hormat ulama, dia baca dalil. Hormat dia, baca dalil. Dia maki orang, dia tak baca dalil. Patutnya kalau dia baca hormat kepada ulama nanti. Ulama kepada ulama, ia baca al-ulama warasatul anbiya, ulama waris nabi. Ia baca. Lepas tu ia baca pula. Masih nak maki orang, masih nak kata huduh ke orang, ia kena baca pula. Sibabul muslim fusuq. Kerja maki hamung ni kerja fasik, dosa besar. Ia baca lah. Ini time dia maki, dia tak baca dalil. Time suruh hormat dia baca dalil. Time suruh hormat dia baca dalil. Time dia maki orang, neraka orang, gelar orang lain munafik, musuh Allah, dia tak baca pun dalil haram tu. Dalil haram. Time orang marah ke dia, orang lawang dia baca hadis al-ulama warasatul anbiya, ulama waris nabi.
Dia ambil dalil untuk benteng mempertahankan dia. Mempertahankan puak dia. Dia tak kata pun haram maki orang. Ketika dia maki dalam ceramah, dalam menulis, dia tak kata pun berdosa maki orang, beri api permusuhan. Tak payah orang lawan dia, walaupun dia salah, dia baca hadis al-ulama warasatul anbiya. Ini salah. Okey, jom. Ini perkara yang